You're listening to official podcast of Club Melayu. Kau biar betul kau tahu apa nak buat ni. Okey, jom kita dengar atau kita tengok. Satu lagu untuk ex saya, korang rate dari 1 sampai 10 berapa? Terimalah. Hah? Saya selamat hari raya, maaf batin yang kita menyambut hari raya ni, menyambut bulan puasa yang ni. Saya dari KL baru ni, orang kampung-kampung ni sedih yang kita banyak budak-budak kuih-kuih raya ni. Kita banyakkan kita teruskan anak-anak kita takut hilang, bahaya yang kita raya ni. 1, 2, 3 berguna. Apa? Kejap. Play balik. Batin yang kita menyambut hari raya ni, menyambut bulan puasa yang ni. Saya dari KL baru ni, orang kampung-kampung ni sedih yang kita banyak budak-budak kuih-kuih raya ni. Kita banyakkan kita teruskan anak-anak kita takut hilang, bahaya yang kita raya ni. Anak kita takut hilang hari raya? 1, 2, 3 berguna. Oh my god, lupa nak beli baju raya minggu depan. 1, 2, 3 berguna. Tak ke rumah, lupa nak beli kuih raya. Dia lupa nak beli kuih raya? Memang nampak lah dia lupa nak beli kuih raya. Nampak tu. 1, 2, 3 berguna. Tak ke rumah, lupa nak beli kuih raya. The Bluetooth device is connected successfully. Nasi kita dah sampai. Ini dia punya. Bawa jatuh pula. Saya sini ada awak punya. X, roti canai tu tolong tepuk sikit. Okey boleh. Aduh. Welcome back to in the SJ SMR number 9. So, saya akan untuk sedang untuk daripada untuk ialah Water Berenggar bagi sini je lah. SJ itu akan sediakan untuk dengan untuk membelikan nasi lemak. Aku dengan untuk sedang menjualkan adalah Makcik Emma. Saya Ibrahim Salim. Saya ucapkan Saya Ibrahim Salim. Saya ucapkan selamat hari raya, selamat zahir dan batin. 1, 2, 3. Saya Selamat hari raya je. Selamat hari raya. Saya Selamat hari raya. Selamat hari raya. Maafkan saya. Ni normal lah. Kadang-kadang kita ada hari yang kita memang tak berfunction lah apa yang kita berbual. Macam aku hari-hari kadang-kadang macam gitu. So boleh relate. Selamat hari raya. Selamat hari raya. Selamat hari raya. Maafkan saya. Okey, ini dia lambat seminit ada punya kentut dia proses. Awak akan guna masa yang lebih panjang. Aku yakutnya dia pulak mah. Kita sekolah. Cik. Sudah rapat. Sedapnya berkat kita hari ni. Ya Allah, terima kasih.
Ayam dah sedap. Kena masak sendiri. Tengok. Okay, nampak ni guys. Ini memang kena scam zaman sekarang ni. Memang kena scam. Kena masak sendiri. Ayam dah sedap. Kena masak sendiri. Tengok. Abang main tarik, dek. Abang keluar daripada rumah terus kena ngap. Kau juga 4-5 tahun je. Jaga diri baik-baik. Bunyi apa tu? Kenapa? Tadi tegur je, kata jangan panjat nanti jatuh. Karina tegur je kan? Karina cakap apa Kak Amar? Tak boleh pantat. Sorry. Censored sikit. Korang replay lah ya. Nak terlupanya. Dia nama terlupanya. Nama terlupanya, Bi. Nanti kau Nama terlupanya, Bi. Ini tak tahu apa nak cakap. Ini memang dia kena tempeling ke? Ataupun mulut dia makan sambal cili padi yang pedas tu. Dia makan bersamyang. Nanti kau Asal tengah TPI. TPI. So hari ni kita ambil yang Ipin punya. Tengok jadi ke tak? Kenapa warna putih? Aku yakut. Ya. Dia bagi ni. Aku yakut. Ya. Bagi ni. Ni bunyi apa ya? Kamarel. Hari di hari raya Ku melihat engkau bahagia. Salah. Di hari raya ku dengar syair dan iramanya. Ku menari dan aku tertawa. Dan riangnya hari raya gembira bersama. Mak, itu nak balik, Mak. Kodak di sini. Namun jika dilihat dari aspek keselamatan, itu salah satu faktor yang perlu dititik beratkan. Memandangkan dengan member nak jatuh guys. Dan cuaca tidak menentu, hujan yang akan turun pada bila-bila masa sahaja, menyebabkan laluan utama ini yang menghubungkan antara lalu masuk dan juga lalu keluar ke kampung. Dan kakak kenapa cameraman dia tak stop ataupun dia, so maybe ini live tapi kenapa dia tak retake ke apa? Menghubungkan antara lalu masuk dan juga lalu keluar ke kampung. Okay, sekali kita buat tu sound effect. Dia macam GTA tau. Bila-bila masa sahaja, menyebabkan laluan utama ini yang menghubungkan antara lalu masuk dan juga lalu keluar ke kampung. Bang, saya yang mak. Tak. Okay, itu baru part 1. Jom kita pergi part 2. Dengan
tengah tengok ni, diorang nak dengar apa yang Duhan nak cakap supaya boleh buatkan diorang nangis. Diorang cakap satu benda. Okay guys, sekarang ni kita Papa, mak dia dah meninggal guys. Mak. Sayang siapa tu? Mak. Sayang siapa? Sayang mama. Apa? Apa? Ha. Dan seboleh-bolehnya ku ingin mengikutmu, walau gelora dalam aku sanggup tenggelam. Ini yang kau speaking tu. Apa tadi kau ulang balik? Once upon a time. Once upon a time. Sekejap. Alif bata sajim ha. Yang penting adalah adab. Bruh. Mikir coy, mikir. Astagfirullah. Dia melata. Ikut. 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 Mana kucing cakap takut Ini zaman dululah. Kalau korang pernah tak buat macam ini? Ini kalau orang dah buat gini, kirakan dia tahap dah tak boleh sabar. Syaf, level 5 tak dapat lagi makanan. Syaf, macam mana Syaf? Kau dah mampus. Okey, kepada Aku suka straightforward. Yang senang je jawapan dia. Sekali. Syaf, level 5 tak dapat lagi makanan. Syaf, macam mana Syaf? Kau dah mampus. okey. Ada budak-budak yang gemuk kat sana. Aku dah copyright gemuk. Aku nak dalam mesin ni aku seorang je boleh gemuk. Apa cakap? Yang lain ku cepat-cepat sebelum kesamaan korang. Aku nak panggil lawyer. Aku dah copyright pada copyright. Aku seorang je boleh gemuk dalam mesin ni cepat-cepat kurus Bumbung tolak angin naik. Kemah naik atas bumbung guys. Kita panggil bomber guys. Ini kecoh apa? Kemah naik atas bumbung guys. Mana guys? Tolong guys. Kemah naik atas bumbung guys. Ini kira-kira kemah dia dah give up lah dengan dia punya event. Kemah atas kemah? Tolong guys. Kemah naik atas bumbung guys. Macam mana ni? Jauh lagi kalau nak iyak. Kalau nak iyak jauh lagi rumah ni. Nak iyak yang seluar ke? Pergilah berak. Kalau tak boleh tahan, pergilah berak. Kenapa Adam nak kena cakap yang Adam nak berak? Seluar dah termeletup ke? Dalam seluar ke? Jajahannya. Nak iyak. Gigi Toma. Buka. Buka gigi Toma. Itu gigi Toma. Buka. Buka. Okay. Buka. Ui.
dalam banyak-banyak benda ini yang kau bawa gigit dalam mulut. Aduh. Kita belum tahu lagi guys macam mana Tok Mak dia macam mana. Dapat yang 70 tahun macam mana tu. Aduh. Bagi Tok Mak. Ya Allah ni. Oh yo. Cantiknya. Mak lagi berapa bulan Mak hamilnya? Ada apa ke 7 bulan. 7 bulan. Ya, mana gambar airnya? Ya, gambar air mananya? Ya, tengah. Gambar air. Kita kan tak ada air. Sama Umi sana pada bapa yang salah. Tak ada kata kami. Selamat raya Umi. Dengan nafas ini aku akan langkah. Doraemon, tolonglah Doraemon. Nobita. Awak ni kenapa Nobita? Sepatutnya awak rasa gembira bila kita dah sampai. Doraemon, saya tak nak sampai lagi Doraemon. Tolonglah Doraemon. Mak kilau. Why are you running? Why are you running? Allah, mengapa mudahnya hatimu mendua, hatimu mentiga, hatimu meempat, hatimu melima, hatimu meenam. Kalau bahasa Inggeris buaya, kalau kedai. Kalau bahasa Inggeris darat, Lance. Kalau buaya darat, Amirul. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lance. Kalau buaya darat, Amirul. 1, 2. Bruh. 3. 1, 2, 3. Kucing pelari rumah hantu. Kucing tu pelari rumah hantu demi kejar. Kucing tu takut demi ambil kucing tu mas pergi hantu. Aku tak tahu apa nak cakap. Tuan pagi tak ada masak. Esok jangan layuan. Ini main rabak bye. Kalau bangun orang simba air, korang pernah tak? Korang komen lah kat bawah. Korang bilang pernah tak kena simba dulu bila dapat dulu kecil, bila nak bangun punya susah payah. Pernah tak kena simba? Korang komen. Layuan. Dia tak perlu malu. Dia tak perlu malu. Perasaan tak perlu malu. Asal ni? Aduh, kucing lah. Baik oi. Oh, pak. Oh, ini. Saya. Yang saya baby tau. Ini pada ayah. Ayah jaga hati tau. Jaga mata.
Okey. Ayah jaga hati, jaga mata. Okey. Jangan pandang lelaki lain. Ya, tak pandang. Serius lah ni dia memang prank ke apa? Ya, tak pandang. Tapi suara dia memang betul macam perempuan. Ataupun dia okey. Tak nak cakap. Bi, Anji tak reti potong pelang. Bi, tolong potong pelang je. Tolonglah Bi, Anji tak reti potong pelang. Bi, Anji tak reti potong. Bi, tolong potong je boleh tak? Anji reti. Aku serius tak ada komen pasal tu. Apa ni ada? Dalam banyak-banyak masa yang dia ada, ini yang dia buang masa buat. Kau tengok. Okay, kita part 3 Rabak. Aduh. Rabak. Itu. Aduh, korang imagine lah. Aduh, tak boleh. Aduh. One more time. Siapa takut cicak? Apa lagi yang kena tertelan cicak? Aduh. Mungkin dia lah aktor yang Cicak Man, bukan ke? Kau tengok muka dia macam Cicak Man. Boy, mabuk dia di dosen. Okay, siapa takut dengan lipas? Okay, starting dia punya lipas tak apa tau. Dia macam pergi laju. Tapi bila dia dah terbang macam ni, aduh, ini yang lemah. Ini yang aku tak boleh. Aku kalau nampak lipas terbang, aku rasa suara perempuan aku terkeluar. Kejap. One more time. Macam mana lipas aku datang? Oh, dari Boy, mabuk dia di dosen. Oh, okay, dia random datang. Technically perempuan ni perempuan ke lelaki? Dia tengah tegur lelaki-lelaki tu. End up dia yang kena balik. Itulah karma, guys. Macam mana tu? Apa tu? Sekejap. Dari mulut dia ke apa dah? She say, do you love me? I tell her only. Itu betul ke bedek tu? Sama gua sekarang. Lu panggil lu punya anjing ni semua pijak sama gua sekarang. Gua mau tengok. Lu jaga harga. Lu masuk tempat Tony ya. Gua bontak. Ayah suruh ni Cokia nak. No, Rokia. Okay. Ini apa ni? Bapak lipas, bapak cicak ke apa? Asal banyak video ni semua pasal cicak ni yang lipas. Semakin ku kejar, semakin kau jauh, tak pernah lebih untuk dapatkanmu. Dengan jam, tiba-tiba ada aiskrim.
Monsa Haji. Bagus lah abang ni. Tengok tengah jam pun cari rezeki. Pandai. Monsa Haji. Pak, aku sini tadi. Pak, aku sini tadi kan. Aku lagi kemari. Kan? Sekarang lepas tu kau kemari, kau main lagi. Tadi kau kembali kita bersekat lah. Apa macam? Kau nak buat kacau kau. Kau kau sekat. Korang ada tak member macam ni? Yang serius tak boleh mengaku kalah. Aduh. Nasi lemak, jual lama, balik rumah, makan sama, hayo. Muraya, maju dah maju, aje bertembang, duit raya lupa nak diberi. Bersamamu kini sendiri di sini. Manalah hari raya memberikan dua berita, beri ayah beri nama petera gembira. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum. Bodoh. Aku hantu raya. Sebenarnya hari baik bulan baik ni, aku nak ucap selamat hari raya mak saya batin. The brother asked a very good question. Oh, okey, aku faham. Kereta ni tak salah aku 5 seater aje. Cuma dia Brother asked a very good question. Dia sempitkan lah. Boleh jugalah actually. Oh, cameraman pun tak boleh ambil gambar. Muntah aku makan. Muntah. Diam boleh batalkan puasa kalau kita diam-diam order mi goreng mamak makan. Diam-diam. Ini Haji goreng mamak makan. Diam-diam. Kalau kita diam-diam order mi goreng mamak makan. Diam-diam. Sikit jam. Aku pandai kucing ni. Marhaban tiba, marhaban tiba, marhaban tiba. Ramadan tiba.
Okey, jom tengok muka aku macam karakter siapa. Wih! Betul-betul lah. Jangan main-main muka aku macam karakter siapa. Wih! Gila saya kalau benda sama aku sepak kau nanti. Wih! Bruh. Ini parah nih. Ayam. Kita sini lagi. Mana ada ayam ternaik Ini apa lagi tadi kita nampak? Is it something like a massage? Facial massage Oi, Nisa. Oi, tak apa ini tajam. Oi, Arisa. Oi, Saya pernah tangkap gambar. Kejap. Saya pernah tangkap gambar dekat kampung kot, dekat Pahang Rau. Bila saya tangkap gambar tu, dia kata tak cantik, tak boleh harap. Lepas tu, saya kata, banyak nak lah kau. Kau dah suruh aku tangkap. Okay, ni very relatable. I think most of us lelaki tak tahulah macam korang macam mana, tapi kalau kita tak pandai ambil gambar, aku rasa kebaikan kita buat cakap macam ni. Pahang Rau. Bila saya tangkap gambar tu, dia kata tak cantik, tak boleh harap. Lepas tu, saya kata, banyak nak lah kau. Kau dah suruh aku tangkap. Pintu ni Doraemon dah show sendiri Dia punya dia kan copyright tau. Dia curi lagu orang, lepas tu dia ambil dia joget sendiri. Oh, pandai Mamat ni. Memang copyright. Habis apa dia nak buat lagi Kau tengok ni Bumblebee pun dia diri je. So dia pun effort dia macam tapi dia nak join lah a bit lah. Dia macam awkward lah. Dia macam tak ada orang nak kasih duit ke apa. So dia pun ikut lah. Pintu tutup, tiap pagar. Tapi macam mana rumput boleh masuk? Sekarang macam mana rumput ni boleh masuk dalam? Kejap apa? Dia cakap apa? Tapi macam mana rumput boleh masuk? Tiap pagar. Pintu tutup. Tiap pagar. Tapi macam mana rumput boleh masuk? Dia kata pintu tutup, habis macam mana rumput boleh masuk? Bruh. Sekarang macam mana rumput ni boleh masuk dalam? Lu pijak sama gua sekarang. Lu panggil lu punya anjing ni semua pijak sama gua sekarang. Gua mau tengok. Actually ni good idea Kalau korang tak bawa plastik pergi grocery, lepas tu korang siapa yang pakai tudung lah Kenapa curi sangat dia? Kenapa? Alhamdulillah kita 2 biji. Rumah pun besar, kereta ni dah habis bayar. Syukur Alhamdulillah rezeki Allah. Assalamualaikum Cik Aunty. Panas sangat Panas sangat.
Agangan. Ilaw. Sorry, que gotta wanna come down, no. Kani, gotta. Kejap. Aku tengah proses. Oh, tak boleh proses pun. اللهم نويت اصلي ركعتين سنة العشاء. الله اكبر. Kejap macam mana? الله اكبر. Ini kes yang dia dah hilang confident ke tu? Aku tak tahulah. Kerja aku. Kayu tunggu ni. Bila ambil bomba, bila ambil batu. Cepatlah buka pintu hatimu. Astagfirullahaladzim. Okay guys, aku harap korang terhibur dengan apa yang aku tunjukkan. Video tu semua dari YouTube lah actually. So I'm trying to mix things up. Walaupun podcast ni, walaupun memanglah podcast tu orang selalu berbual kan, tapi kadang-kadang pun the best is we react to videos yang kelakar lah. Aku harap yang korang boleh ketawa ataupun tak ketawa. Kalau orang yang tak ketawa tu mungkin terlalu stres lah. Cuba makan pisang lah. Okay, so let me know apa yang korang fikir, whether korang nak aku buat lagi ataupun tak nak, tak suka. Kalau suka senyum. Aku tahu ada orang pun mungkin nak senyum tapi tak nak senyum. Okay, so let me know because the next few episode I will likely play some video games, tapi antara video yang macam seram, video game yang berhantu tu macam skeptical sebab aku ni pengecut, senang jump scare. Kalau kena jump scare memang terpanjat, terlompat, terpekik atau terkentut. So tengoklah macam mana. I will see and decide. Jangan lupa untuk kirimkan email kepada Club Melayu Podcast, CLUB Podcast pula, CLUB Club Melayu Podcast @gmail.com. Korang bolehlah kirimkan voice note ke ataupun email-email yang korang nak share, dan kita buka lah cerita-cerita tu untuk kita bincang ataupun share stories lah about semua kejayaan atau kehidupan masing-masing. So ataupun korang pun boleh letakkan cerita hantu. Kita boleh jadi macam malam seram sikit. Tapi walau apa pun, comment down below, let me know of what you think of this episode. Korang punya feedback is much appreciated because without you guys punya comment, I think
I won't know how to improve ataupun kita stagnant lah. So I just want to be better. So let me know, and again I will see you in the next episode. Sabar. Sebelum korang pergi last. Jangan lupa subscribe to YouTube. Okay, YouTube channel aku Club Melayu Podcast. Korang like lah, komen apa-apa kat situ, ataupun korang just like I say, komen yang apa yang kita lalui episode ni ataupun next episode ke atau the last episode. Let me know. And kau boleh korang sebar-sebarkan lah, share among your friends and family, and also to follow my Spotify punya podcast, and also share among your friends and family. Okay, so without further ado, I see you in the next episode. Chalos.